amalan kota musuh. Amalan yang kita amal tu akan menjadi kota kita daripada segala kejahatan musuh, sama ada musuh tu nyata ataupun musuh tu ghaib. Sekarang ni tuan semua, ramai orang yang dikatakan dikacau, diganggu, dirosakkan jiwa mereka oleh musuh-musuh, sama ada ghaib ataupun yang tidak ghaib. Ayat ni ada amalan kota musuh. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah Ta'ala hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Ini ayat 108 surah An-Nahl. Ayat ni memang bagus tuan semua. Kalau orang nak pukul kita ke, dia tak nampak kita ataupun dia batalkan niat dia. Kalau orang datang nak maki kita pun, terkunci hati dia, terkunci penglihatan dia, pendengaran dia semua. Kalau boleh kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang telah dimeteraikan Allah Ta'ala, meteraikan atau meterikan hati kita. Kita bacalah 7 kali setiap lepas sembahyang. Baca dengan niat nak baca Al-Quran. Ingat tuan semua, istiqamah lebih baik pada 1000 karamah.